bukan sahaja kita nak break the siege through laut, tetapi kita akan buat juga through darat. Buat apa kita nak fikir-fikir orang di luar sana, sedangkan kat Malaysia ni lagi susah? Ini adalah soal kemanusiaan. Letaklah orang yang bukan Islam pun kalau dibuat sebegitu, kita pun rasa tak boleh buat macam tu. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jarang Tuhan sebut nama masjid secara khusus, spesifik. Maknanya bila Allah menyebut nama tu, itu satu kemuliaan. Dia benda penting lah. Ya, betul. Jadi apa lagi alasan yang lebih penting untuk kita nak support? Sebab benda tu dah disebut dalam Quran. Dia ada satu perjuangan yang kita kena cari lagi. Nah, hari ni saya dapat jawapan tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anda kembali bersama kami dalam podcast Suam. Bukan suam-suam kuku, tapi yang jitu. Ya. InsyaAllah. Jadi untuk segmen kali ni, disebabkan PU suruh kita bang, jadi kita jadikan dia ni betul-betul podcast lah. Betul-betul santai punya. Tapi hari ni semua style. Jadi sebelum, macam biasa, sebelum kita pergi lebih jauh, kita nak kenal lagi, kita korek lagi setiap individu yang ada dalam ni. Jadi selamat datang lagi sekali YB Menteri, Terima kasih Abang. Tuan Amir Idris, Ya, saya. dan kita ni lah sah Syahrul, Haris dan Amar ni, tiga orang ni. Dia buang daripada suam tu. Sah tu kan. Baik, jadi mungkin kita boleh tanya YB sikit bang. Kita korek lagi YB lagi ni. Saya sebenarnya saya suka tengok Obi pakai macam ni. Oh, ya. Melihat daripada sudut orang awam ni, kita rasa macam dekat. Betul. Saya rasa macam, oh okey, boleh duduk dekat Obi. Nampak macam isteri pun ada. Dapat Okey. okay. Okey, boleh. Tapi sebelum kita pasang badan, kita cerita pasal Dubai dan juga Dirham, United Kingdom. Sebab tadi episod yang lalu kata kena tinggal kat sini, buat kerja kat sini. Syarul, kita korek yang itu dulu. Okey. Dubai ni baby. So tadi saya dengar YB daripada UK pergi ke Dubai. So dalam proses YB, apa sebenarnya yang benda yang boleh YB bagi tahu kita? Sebab kalau tanya saya, orang awam, kita suka travel. So bila kita suka travel ni, ada something yang kita nak belajar. Yes. Macam kita nak pergi holiday sana, apa benda yang kita belajar kat sana. YB daripada satu tempat bukan holiday tapi Bekerja lagi, bertugas lagi. Ada apa satu pengajaran yang boleh YB share pada saya dan juga Dia pergi Dubai macam pergi gombak gitu. betul. Macam kita cakap tadi, wife tinggal dekat UK bukan dekat Malaysia. Luar biasa. Luar biasa. Dia pastikan wife dia juga dalam mood holiday. Dia Dubai macam gombak, Dirham dekat Ampang macam tu lah. Alhamdulillah. Saya rasa Allah berikan saya peluang lah untuk mengembara, untuk mendapat ilmu, pengalaman baru. Sebenarnya bagaimana tercetusnya idea untuk bekerja di Dubai itu apabila saya buat PhD saya. Jadi PhD saya membuat kajian perbandingan di antara UK, GCC dan juga Malaysia. YB ada berapa PhD, sorry? Saya ada satu PhD. Okay. Tapi itu merupakan kajian saya. Jadi permasalahan saya di UK, saya punya data no problem. Malaysia data solid, Alhamdulillah. Tapi GCC ni susah nak dapat data. Jadi saya buat keputusan, saya perlu duduk di GCC, di Dubai untuk collect data. Jadi saya buat permohonan untuk bekerja dengan Dubai International Financial Center lah. Jadi saya telah diterima untuk bekerja di sana, melakukan kajian untuk mereka. Saya buat kajian untuk DIFC, ada 2 research yang saya lakukan dan kita dah publish, Alhamdulillah. Dan Alhamdulillah, kerana beritahu sebenarnya dalam pejabat saya tu, semua research fellow tu, semua daripada kebanyakan semua Harvard. Masya Allah. Harvard graduate. Saya seorang je UIA. Bangga. Kita jadi rasa semangat belajar UIA. Dan yang menariknya, my boss tu Emirates lah. Dan dia memang kagum dan dia kata kerja saya tu kadang-kadang lebih baik daripada yang Harvard Kena graduate. tulis buku ni YB. Why Harvard student work under UIA student. Dan saya nak buat claim saya adalah graduate dari UIA. Yes. Cuma nak cerita Syarul, yang menariknya apabila saya duduk di Dubai, saya punya tasawur dan juga kita punya worldview kita berubah. Sebab di Dubai itu adalah di mana
semua bangsa Arab daripada seluruh tu ada di Dubai. Arab Mesir, Arab Lebanon, Arab semua ada di sana sebab mereka bekerja di sana. Dan saya banyak mengembara. Hujung minggu sebab saya solo mengembara, saya masuk Oman, saya driving dan sebagainya. Jadi apa yang saya boleh sebutkan adalah di mana di situ kita mengenali berbezanya orang Arab ni. Kita tidak boleh kata orang Arab sama. Dia Generalize berbeza. boleh, Generalize sama. Kan sebagai contoh orang Lebanon kan cantik-cantik, handsome. Mereka akan di shopping malls jual marketing kan. Orang Mesir kan pandai cakap. Mereka jadi lawyer. Kan? Jadi memang Allah dah letakkan beza-beza tersebut. Kan dan yang menariknya apa yang kita lihat adalah bagaimana sebuah padang pasir yang Dubai itu memang padang pasir dibangunkan dalam masa hanya beberapa tahun menjadi kota metropolitan yang penuh dengan skyscrapers. Ya. Ini bermakna apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah walaupun mereka dengan kemewahan, walaupun dengan pelbagainya, tapi saya melihat bahawa sekiranya pemimpin dia ada visi, dia boleh bawa kekayaan dia untuk bangunkan negara dia. Sebab sebelum ni, benar. kekayaan petrodollars itu, mereka melabur di Amerika, di Paris, di New York. Tetapi oleh kerana adanya visi pemimpin mereka, walaupun barangkali adalah tidak sempurna, tetapi mereka membawa wang mereka bangunkan. Hebat. Dan akhirnya, sekurang-kurangnya adalah pembangunan yang berlaku di Dubai itu. Betul. Wabi dekat Dubai Wabi. Saya tengok kan, masa saya pergi baru ni. Kita kalau dekat Malaysia pun kadang-kadang nama bangunan-bangunan tu macam-macam kan. Tapi kat Dubai ni dia ada satu bangunan paling banyak lah. Emaar tu Emaar Property ni pergi sini Emaar, pergi sana Emaar. Dan Emaar ni adalah salah seorang orang paling kaya dekat Dubai dan dia ada macam mana Wabi sebut tadi. Vision. Mengubah semuanya jadi skyscrapers ni banyak, besar kan. Dubai Mall tu saya rasa saya masuk, kena herit lah untuk teman ni nak pergi beli. Dia kata penat dah ni, nak balik dah, terlalu jauh dah macam-macam. Ikan jerung pun ada dalam Dubai Mall. Serius lah ke jerung? Kita nak jumpa ikan jerung kat tengah laut tu, mana jumpa kan. Ni dalam Mall Dubai. Ni kan betul. Mereka sampai ke tahap tu. Vision ikan pun dia aquarium dia pun number one dalam tapi yang mungkin saya nak rumuskan kan, sebenarnya walaupun dengan pembangunan itu sampai ada yang missing points. Saya rasa lah sebab kita daripada orang Asia, orang Timur, orang Nusantara, dengan pembangunan yang ada yang ini kita kena belajar, lesson learn lah, bahawa a city without souls. Kita nak cari identiti dia suka sebab dia terlalu cosmopolitan dengan barat dan sebagainya. Dia cuba kita nak cari kampung baru kat sana, tak ada. Semuanya telah pun ditukar dengan skyscrapers, dengan semuanya. Jadi itu yang kita kena kekalkan. Walau apa pun kemajuan kita, tetapi jati diri kita, the soul of our identity itu kita pertahankan. Itu kita mahu di Malaysia. Walaupun kita nak maju, visi apa sebagainya, tetapi jati diri kita, identiti kita orang Melayu Islam itu perlu kita pertahankan. Naik semangat patriotik kita ni. Dah ramai orang ni. Arab pun dah makin hilang kan. Dia terlalu nak ke Eropahan kan. Ya betul, semuanya American. American ya. Dia orang American lah. Sorry saya nak tanya, tapi soalan ni personal sikit lah. Sebab kita podcast kita suka tanya benda yang personal. Kita cerita pasal kekayaan Dubai orang kat sana. Kita nak tahu juga kekayaan YB Menteri waktu tu. Ini semua cost kan? Travel apa semua. So macam mana YB hidup dekat sana tu, macam mana? Okey, baik. Sememangnya macam yang bercakap tu, saya selalu balik UK, orang ingat saya anak milenial. Saya ni anak penduduk getah. Sebenarnya saya bekerja. Bekerja, diberi gaji. Apabila saya buat research tersebut, diberi gaji dan diberikan allowance yang alhamdulillah, handsome allowance lah. Yang membuatkan saya bolehlah duduk di sana dalam keadaan yang agak travel dan sebagainya. Dan yang lagi satu adalah lifestyle saya lah. Lifestyle saya simple, tidak ada kemewahan. Kita macam kalau boleh kita duduk masjid pun okey je. Maknanya lifestyle kita sederhana. Baik sangat tu. Tapi benda tu sebenarnya membuka mata masyarakat bahawa orang yang berada dalam dunia academician, kalau you ada certain level of research, orang sanggup pay money for you. Ya, betul. Nampak? So menempelak kata kau belajar tinggi-tinggi dapat apa? Gimana? Itu jawapannya. Dapat pergi UK mudah, Dubai mudah, travel all over the world.
duduk tengok bini dekat UK. Kita kita UK tengok perdana. TikTok lah UK perdana. Tinggal saja tu. Itulah. Hence melawan. Kita pun berkaitan dengan lawan kita. Baik, cukup. Ada kita ada sesuatu lagi yang nak kita korek sedikit. Dah. Okey. Kalau tak ada, kita berehat dulu dan kita terus ke pasang badan selepas ini. Okay. Rehat dulu seketika, kembali selepas ini. Podcast Swam. Kembali di podcast Swam, bukan Swam kuku Tapi yang itu. jitu. Ini antara segmen yang saya suka. Sebab kita memang berada dalam bidang ni. Segmen pasang badan. Jadi hari ni macam tadi Abang Syarul kata dalam segmen pertama tadi, hari ni YB Menteri nampak senang didekati. Betul. Sebab dia pakai macam Gen Z. Ya. Siapa yang buat dia jadi macam ni? Tak letak muka, dua orang ni lah. Bertanggungjawab Jadi nak tanya, apa perasaan YB pakai macam ni? Sebab kalau kita nak tanya, dia tak tahu. Alhamdulillah. Pertamanya, saya rasa baju ni sangat selesa lah. Alhamdulillah. Mudah untuk pergi. Saya rasa saya boleh buat half marathon pakai baju ni. saya follow belakang YB. Ini payment separate pasal review free. Okay, YB Alhamdulillah. pakai baju surah konsep yang collab dengan Nunha lah. Nunha, Collection baik, kita. baik. Alhamdulillah dan kasut pun kasut saya tak tahu kenapa kasut bercahaya ini. Kasut Nike, tapi sebab saya tak pandai fashion, saya selalu tanya pada orang lain lah apa pandangan dia. Bila lihat kata, oh Dr. Zul nampak muda, saya rasa terima kasih Surah. Ya. Sebab trend sekarang banyak pakai macam sport shoes. Dia lebih selesa tapi dia follow the trend juga. Betul. Baik, kita pergi kepada ini memang dia Selebriti kita. Ini kita suka pakai luar-luar sebenarnya sebab sejak kebelakangan ni badan sedikit naik. So kita cari baju-baju yang luas, mudah. Dan tips untuk host-host yang ada yang menonton, Abang Amin pun pernah bagi nasihat yang sama. Pakai jangan ketat sangat dan perut boleh bernafas. Dan satu lagi boleh selesa di tahiyat akhir. That's the key. Jadi baju ni memang tahiyat akhir nak terbalik pun boleh. Jadi alhamdulillah baju ni dah banyak berkhidmat untuk bagi ucapan yang baik. Dia denim berat ni sikit denim. lah. Denim jeans. Masya-Allah. Nanti YB ni kena pakai, saya buatkan satu. Ni brand apa ni? Ni tak ada brand Izwan Ismail. Oh, Izwan Ismail yang Kelantan. Orang Kelantan kita. Kita support lokal. Semuanya tu, semuanya fashion. Kita tahun ni pun ada keluar denim collection. Surah konsep. Masya Allah. Denim konsep. Bila ni nak tunjuk? Nanti. Nanti. Alright. Episod lah. Mungkin abang boleh tanya. Dia pakai ni lain macam. Ni ahli ilmuwan daripada Morocco. So Amin, baju macam mana? Ni jubah jubah. Ni jubah. Okay, pertama saya dalam seni perundingan image, kita ada prinsip dipanggil TOP. Time, occasion and places. So pakaian mesti ikut masa, acara dan tempat. So kita tengok podcast ramai yang berpakaian begini sesuai dengan keadaan. So saya rasa pakai macam ni selesa lah. Dan sesuai lah. Pertama jubah Morocco kan ni kan. Tapi daripada Siti Khadijah. Dan saya suka sebab dia zip je. So tak struggle. So nak sauk pakai je. And then ni seluar HLA lah. Kain lembut. Tapi yang paling saya suka Adidas Samba JP brown colour. And jam ni special sikit. Sebab dia Iron Man. Colour Iron Man satu, tapi dia hadiah birthday daripada isteri lah. Steady. Sekian, terima kasih. Ada kredit je. Semua puji isteri masing-masing ni. Aduh, bagus. Suami soleh belakang. Alright, kita tengok kedua pula hari ni. Mas Syarul. Ini Syarul pula bagi apa? Nampak macam Mahizin sekali tengok. Nyanyi sikit. Ingat tak jadi podcast nanti nyanyi. So baju ni sama macam yang Wabi pakai. Ni koleksi Zurun, kolaborasi surah konsep dengan Nunha. Dia kita nak nampak, orang cakap kurta ni pakai untuk buat solat je. Tapi kita cuba untuk pakai, formalkan dia sebab dia selesa. Dia selesa, mudah kalau kita pakai macam ni. Kita ada satu occasion, kita nak solat tak payah fikir dah nak tukar baju lain ke apa semua. Jadi saya pakai dengan cardigan, pakai topi apa yang panggil topi Mahizin. Topi Mahizin. Topi Mahizin. Sekejap, YB tahu apa tadi nama dia? Berita kan? Berita. Orang fashion.
Dengan kasut pakai loafers daripada Ni loafers apa bang? Dr. Dr. Martin Dr. Martin. Lama dah ni. 4-5 tahun dekat ni. Tetap cantik. Okey. Baik, Bio, saya tak nak cerita panjang-panjang. Saya just nak review baju sikit. Ini collection Raya Surah Konsep tahun ni, insya-Allah. Jadi kita ada letak certain additional value. Contoh dekat seluar ni. Ini adalah olive tree daripada Palestin punya ni tu kan. Tanda sokongan pada Palestin. Dan hari ini kita pun akan banyak cerita pasal Palestin. Dan kita ada juga letak bunga songket Melayu kat sini. Dan dekat sini ya. Masya-Allah. Jadi Identiti. kita ada masukkan Melayu sikit, support Palestin sikit dan kurta surah konsep. Oh, steady. Itulah kerana surah konsep ni berbeza daripada yang lain. Hebat. Penuh dengan falsafah. Tapi semalam tu best lah pasal baju Melayu tu rukun Islam, lepas tu rukun iman dan sebagainya. Itu ada antara identiti kita. Kita bagi PU pula untuk ulas sikit ataupun gulung episod segmen pasal badan ni. Pasal badan dah ulas dah. Saya kata kita ulas sekali lagi. Baik, apa-apa pun pakaian dalam ketakwaan. Pakaian ketakwaan. Takwa ni penting. Ada dulu kalau keras sikit Abang di Kelantan ni, kadang-kadang ada pakaian yang dulu ni kalau kita pakai selain daripada nampak sama macam orang kufar, dikata haram. Dulu saya kat asrama pakai seluar jean haram. Kena. Yahudi halo. Dia kata Sekolah agama kan. jin nanti tak ada seluar. Jean terkejut. Betul. Tapi sebenarnya setelah beberapa waktu melihat pada fiqh dan keadaan Kita dapat ilmu pada YB juga. Betul. Episod sebelum ni kan. Tidaklah menjadi benda tu saya segan nak cakap sebelum ini. Tak adalah menjadi tu haram pun. Selagi mana kita yakin bahawasanya pakaian itu adalah pakaian dalam ketaatan. Tidak melampau, jangan hulu lah. Hulu ni je yang tak boleh. Dia hadis apa jangan kita menyerupai. Apa hadis tu lupa dah matan dia. Tapi hadis tu di kalangan hadis ni menghuraikan merujuk kepada pakaian khusus agama. So kalau pakai suit ni dia bukan pakaian khusus agama pun. So tak ada masalah. Okey je kan. Dan kita tengok pada konsep yang lebih mudah iaitu macam yang Wabi sebut tadi, wasatiyah. Kita jangan pakai benda yang melampau-lampau tu. Kadang pelik sangat pun tak boleh juga. Baju berkilat kat dalam macam orang Lebih syuhrah. over kan. Jadi kita steady. Macam hari ni semua orang dalam keadaan yang bersederhana. Dan alhamdulillah sekadar tu dululah pada hari ni. Tapi sekadar ilmu suit kan. Suit yang Riz pakai dipanggil single breasted with betul. 2 buttons. Dan dia guna lapel dipanggil pointed lapel. Lapel ni yang kat sini. Dan biasanya lapel ni dia ditentukan mengikut face shape. Face shape dia ada yang angular, dia ada yang curve. Symmetrical lah. Kalau angular ni jenis ada jawline. Macam Riz dia ada jawline. Eh, Kita line benda lain. Nampak lain kan. So biasanya yang jawline ni dia sesuai dengan peak lapel. Dia yang tajam sikit. So itu sedikit ilmu suit lah. Sebab Abang Min pun sebenarnya banyak suit dia pakai. Dan kalau kita tengok appearance dia di TV, majoritinya suit lah. Hari ni saya belajar benda baru lah. Itulah. Hari ni saya betul-betul belajar benda baru. Yang berminat saya tengok mengenai bahawa bagaimana ilmu fashion tu sebenarnya sangat-sangat menarik kerana dia berkaitan dengan ilmu kemanusiaan kan. Dari segi tu. Luar biasa. Even suit pun color dia ada dark color untuk formality. Dia ada soft color untuk acara yang semi formal. Dan dia ada juga yang kain yang lembut macam kain denim ni untuk yang tak formal ataupun semi formal. Itu semua Kena mengaji lagi tu. Bagus tu, kita kena buat kelas. Mungkin saya nak tambah sikit. Tapi yang ni bila cerita pasal baju semua, saya pun ada ilmu sikit lah. apa lagi? Saya nak ceritakan sebenarnya tentang jubah. Jubah ni merupakan satu identiti dan dia merupakan satu lambang elegance. Itu pasal ada seorang profesor di Cambridge University nama dia Jack Goody. Profesor Jack Goody, dia tulis buku Islam in Europe. Jadi orang persoalkan kenapa kita meniru majlis convocation pakai jubah. Kita meniru barat. Sedangkan sebenarnya Jack Goody dia kata sebenarnya tradisi jubah di barat itu diambil daripada tradisi Andalus. Kerana dia ambil daripada. Jadi apabila adanya motabak itu, sebenarnya motabak itu untuk letak Al-Quran. Menyampaikan ijazah pada Al-Quran. Maknanya
tradisi itu adalah tradisi Islam. Betul. Jadi kalau kita buat convocation pakai jubah, bukan tradisi barat, tetapi kita back to original tradisi kita. Dikatakan oleh Profesor Jack Goody. Yang kaji tu bukan Bukan Muslim, Profesor. Power kan. One of the greatest historian in Cambridge University. Bersyukurlah duduk dalam podcast pada hari ni. Banyak benda-benda baru ni. Benda baik-baik kan. Luar biasa. Nama apa? Jack Goody Jack Goody. Itu akan jadi modal saya bercakap seperti ini. Cuma kita dulu konvo saya pakai songkok UAE. Ya, cakap sama-sama. Kan. Yang ni saya tak. dah minta bot kan. Tak boleh sembang lah. Saya dah berubah keadaan huruf tu. Kembali asal lah. Baik, itu saja untuk segmen Pasang Badan kali ini. Kita jumpa Panjang untuk pula. segmen seterusnya dalam podcast Suam. Bukan Suam-Suam Kuku, Tapi yang yang jitu. Kembali lagi dalam podcast Suam. So kita dalam segmen seterusnya dan ini antara segmen favourite jugalah. Segmen teka lagu. Sebab hari ni kita macam biasa ada dua kita punya special Pakar nasyid. dalam lagu ni. YB lah. So kita terus hayati lagu ni dan kita teka ni lagu apa. Silakan. Oh. Nama yang hilang nasihat. Laju. Tak lagi Itulah dia, teka-teki dah pun tamat kerana Ami Idris memenangi sekali lagi. Dah membagi jawapan dia. album pertama nasihat. Album pertama juga. Album pertama nasihat. Dan lagu tu dalam track terakhir. Masya Allah. Macam Album surat dalam Wahyu Quran tu. pertama. Tahun tengah. Tapi album tahu Wahyu ingat, pertama. Tapi dia cerita pasal Betul lah Zakir naik nasyid. Tua sangat tu baby. Lagi nak. Alright. Okey, daripada lirik lagu tu tadi kita dengar pasal berkaitan dengan isu Betul. Dia goncang ibunya. ni memang cerita pasal sedikit sebanyak berkait dengan Palestin lah. Sebab lagu tu pun kalau tak silap diceritakan tentang satu kisah yang anak apabila ibunya itu ditembak mati ataupun terkena dengan bom-bom laknat dan dia terus menjadi anak yang tiada ibu bapa. Sedih lah sebenarnya kalau kita tengok tu sedih. Dia koncam mak dia, tanya mak, orang budak-budak kan. Sangat sedih dan itulah sebenarnya topik kita juga sikit sebanyak pada hari ini. So, untuk segmen ini, sekadar itu dahulu. Ada sesuatu nak tambah apa-apa lagi? Okey, kita pergi ke segmen yang lebih padu dan jitu. Baik. Alhamdulillah kembali kita dalam segmen yang seterusnya dalam podcast Suam, bukan Suam Kuku tapi yang jitu. Jadi hari ni kita nak tengok apa yang jitu tu. Kita tengok VT berkenaan dengan isu semasa. Bismillah. Pempengaruh media sosial dan penganalisis geopolitik Ahmad Faizal muncul calon pertama untuk menyertai pelayaran global GSF 2.0 Kita boleh komen terus sebab kita pick up bersama misi Sumut reaction dia ambil. Nusantara. Perkara tersebut diumumkan menerusi satu perkongsian oleh Jawatankuasa Pemandu GSF Nadir Al-Nuri menerusi satu hantaran dalam media Masih sosial. Nadir lagi baby kan? Masih Nadir dengan Mapim. Bersama Ahmad Faizal juga Sani mengesahkan Arabi. perkara tersebut menerusi hantaran terbarunya dalam Apa maksud media calon sosial. pertama pelayaran kedua? Sebelum ni dah pernah. Dah ada satu tapi kali ni dia macam tapis unsur 2.0 ni. semua yang keluar. Maknanya mana yang pergi sebelum ni, dia tak automatik dia Apakah pergi. saya akan Well, di depan saya ni adalah Laut Mediterranean di mana suatu hari nanti insya-Allah pada 29 Mac Sumut akan dilancarkan daripada pelabuhan-pelabuhan yang dipilihnya tu menyusuri laut sama yang saya nak tengok tu dan depan laut ini juga saya nak maklumkan Betul lah orang dipilih already yang accepted. tahu laut jenis Dari jalan tahun lalu semua. lagi saya telah pun banyak berdoa for this to happen and now it has happened. Pada awal Februari, GSF mengumumkan hasrat menghantar misi kemanusiaan terbesarnya ke Gaza melalui laut dan darat pada 29 Mac depan. Flotila itu dilaporkan akan melepas dari Barcelona, Itali, Tunisia serta negara Mediterranean lain, manakala konvoi darat akan bergerak menuju ke Gaza dari Afrika Utara.
Misi itu melibatkan lebih 1,000 petugas perubatan selain pendidik, jurutera, pasukan pembinaan semula, penyiasat jenayah perang dan genosid serta pemerhati undang-undang yang mendokumentasikan pelanggaran undang-undang antarabangsa menurut kenyataan itu. Yes. Itu dia sikit sebanyak VT yang menunjukkan perjalanan seorang itu untuk ke Palestine. Okey, tapi dulu dia macam round pertama itu YB mungkin perginya itu dengan biasa je lah. Pemilihan, kadang artis banyak juga terlibat, influencer dan sebagainya. Tapi kali ni kita tengok sedikit sebanyak pihak kerajaan kita boleh kata dan juga di bawah Dr. Sani Mapim seperti mana yang YB sebut dan juga Nadir memilih orang yang betul-betul faham dengan geopolitik, pergerakan dan juga geographical benda tu yang dikata tadi, laut ni satu hari dia akan pergi, kita pun kadang laut pun tertukar mana satu kan. Laut padahal kat Kelantan pun tak tahu yang mana satu. Jadi tu kadang-kadang kekurangan orang yang pergi yang tanpa ada pengetahuan ataupun kurang ilmu dengan orang yang ada ilmu. Kita pergi ke YBM terlebih dahulu. Oh, ya ke? Decision ataupun kalau YBM sendiri ada terlibat ataupun ada perbincangan dengan PMX atau siapa-siapa yang lain, bagaimana memilih ataupun apa sebenarnya kriteria dari sudut YB tengok yang bagus untuk kita pilih mewakili negara kita. Okay, terima kasih Yuris. Sebenarnya saya nak cerita juga lah. Saya dah masuk Gaza Dah masuk lah? pada 2013. Semua dah pergi ni? Dan saya dah masuk Gaza bukan dengan biasa-biasa. Saya guna lubang tikus. Saya guna terowong lah. La ilaha. Dan itu merupakan, saya tulis dalam buku saya. Itu merupakan, saya rasa saya boleh kongsikan itu di antara momen saya yang paling dekat dengan Tuhan. Apabila masuk dalam gua tu, kita tak ada siapa-siapa, hanya Tuhan saja. Berapa lama perjalanan tu? Dalam masa lebih kurang 30 minit perjalanan daripada Rafah. Dan saya rasa, inilah sebenarnya rasa dekat dengan Tuhan bila kita tidak ada apa-apa. Kat bawah tu kita boleh mati bila-bila, boleh dibom, boleh di electrics. Dan kebergantungan pada Tuhan tu, saya rasa Allahu Akbar, memang betul-betul menginsafkan. Itu macam mana YB boleh nak pergi tu? Kita ada satu projek bersama dengan MRA untuk lengkapkan beberapa operation theater ataupun bilik pembedahan di Gaza, di beberapa hospitalnya, dan juga ada beberapa misi yang lain lah. Takut YB tu? Sebenarnya memang takut. Memang takut, itu saya cakap, memang takut. Waktu tu anak saya baru lahir. Allah. Iman, anak berapa tu? Iman, anak yang bongsu sekali. Baru lahir. Jadi saya pergi pun, saya tak beritahu isteri saya masuk ikut terowong. Saya beritahu ikut biasa. Mana Hari ni beritahu. Hari ni beritahu. Bila balik tu saya beritahu lah, saya tunjukkan video. Mula-mula saya takut saya nak ambil video tu. Tapi orang Palestin kata, brother, video brother. Oh, dia yang galakkan? Galakkan. Itu cerita saya di Palestin. Jadi umumnya yang saya boleh kongsikan memang perjuangan di Palestin tu memang saya ikuti daripada zaman belajar. Ketika saya berada di UK, saya aktif dengan PSC, Palestine Solidarity Campaign, dengan Mak Saleh semua. Kemudian apabila di Amerika juga, saya aktif dengan PSC juga di New York dan sebagainya. Maknanya memang network saya dengan Palestine punya perjuangan ini memang sudah lama. Jadi terus kepada Global Sumut Flotilla. Sebenarnya flotilla ni banyak dah. Dia bermula daripada awal lagi dan ada yang berjaya. Selepas itu yang Israel tidak memastikan kegagalan. Jadi apa yang berlaku adalah tahun lepas Nadir Nuri dengan Mapim dengan Global Sumut, menariknya ada Tiago kat sana yang terkenal. Dan apa yang berbeza dengan sumut-sumut sebelum ni, sebab di antaranya kali ni dapat liputan yang paling besar di dunia. Sebab apa? Barangkali sebab ada influencer. Sebab ada gerakan Europe tu kuat. Ada Greta Thunberg. Greta. So called, yalah, semua orang kenal Greta. Tapi kali ini perbincangan hari tu ada Tiago datang, kemudian Nadir dan Mapim dan semua berbincang di pejabat, dan Perdana Menteri memberikan sokongan penuh kepada Global Sumut Flotilla. Dan kali ini perancangannya lebih teliti dan lebih ramai, dan akan disertai oleh lebih ramai wakil-wakil daripada negara. Masya Allah. Dan apa yang bezanya juga, barangkali nanti kalau ada sesi suam yang lain, pada jemput Nadir lah. Kan? Kali ini bawa pasukan perubatan, kemudian mereka-mereka yang boleh memberikan liputan yang lebih meluas dan memberikan penerangan. Dan kali ini
kita cuba untuk break the siege, untuk masuk ke Gaza dan kita boleh terus sampaikan sumbangan lah. Jadi ancaman sudah pasti ada, tetapi saya lihat bahawa oleh kerana kali ini liputan daripada media tu luar biasa. Dan Israel pun tidak berani untuk melakukan seperti mana yang biasa. Dan apabila melibatkan negara-negara yang besar, negara-negara Eropah, negara-negara yang mereka tidak berani. Jadi apa yang kita doakan sebenarnya, kita sudah bukan sahaja kita nak break the siege through laut, tetapi kita akan buat juga through darat. Mereka akan buat through darat juga, daratan. Dan Maksudnya daripada Egypt? Daripada Egypt dia cuba. Cubaan sebelum ni tidak berjaya. Barangkali kali ini mungkin usaha yang bersilat lagi. Jadi apa yang saya boleh rumuskan kepada sini bahawa kita nak menunjukkan bahawa sekiranya ialah negara-negara Islam tidak boleh membantu dalam keadaan yang konteks mereka, Lebih besar. rakyat biasa, masyarakat sivil boleh bergerak, bersatu padu, orang Islam, orang bukan Islam, untuk memperjuangkan atas nama kemanusiaan. Masya Allah. Inilah yang kita nak bawa. Not only atas dasar akidah, tetapi atas dasar kemanusiaan, karomah insaniah. Masya Allah. Satu pembukaan yang baik. Sebab kita semua kena, betul, yang tu macam tadi juga, kita betul-betul fokus kepada isu. Bukan membawa polemik dan apa-apa cerita lain. Ini adalah soal kemanusiaan. Letaklah orang yang bukan Islam pun kalau dibuat sebegitu, kita pun rasa tak boleh buat macam tu. Jadi segmentasikan isu yang kita lihat. Baik. Mungkin kita boleh pergi kepada saudara Amin Idris. Ya, saya. Syarul Nak tanya boleh. apa? Syarul sila. Apa nak tanya kalau ada apa-apa kan? Itulah saya tadi kita pandang daripada perspektif kemanusiaan tu lah. Cuma saya cuba nak memandang. Okey. Saya cuba nak memandang daripada sudut satu orang Islam. Yang kita tahu Aqsa, Baitul Maqdis ni antara satu tempat yang suci, salah satu kota suci, dan dia ada satu benda yang besar sebenarnya yang kita sebagai orang Islam kena tahu. Kita tahu dekat Mekah adanya Kaabah, ada Masjidil Haram. Kita tahunya dekat Masjid Nabawi adanya ada Nabi SAW di situ. Jadi dekat Aqsa ni, dekat Baitul Maqdis ni, apa sebenarnya kita sebagai orang Islam At least kena tahu. At least kena tahu. Bagus soalan. Kita nak tahu juga. Dia kalau kita tengok pertama dalam Quran bila Allah Ta'ala sebut Subhanallazi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jarang Tuhan sebut nama masjid secara khusus. Spesifik kan? Spesifik. Pertama sebut Masjidil Haram, kita tak heranlah. Kita pergi buat haji. Tapi dia sebut adanya Masjidil Aqsa. Maknanya bila Allah menyebut nama tu, itu satu kemuliaan. Macam bulan lah, kita ada Muharram, Safar, Rabiul Awal, Akhir. Dalam banyak-banyak bulan, hanya satu bulan sebut Al-Quran, Ramadan. Sebab tu Ramadan tu bulan mulia. Jadi Masjidil Aqsa adalah masjid yang mulia selepas daripada Masjidil Haram dan juga Masjid Nabi. Dan kita kena ada sekurang-kurangnya satu keazaman. One day, aku nak solat jemaah di Masjidil Aqsa. Baki lagi ialah apa usaha kita kan. Dalam keadaan sekarang, saya tahu ramai penonton yang tengok podcast kita kadang-kadang sakit hati, kekejaman yang berlaku, kita macam tak tahu nak buat apa. Kan? Tak boleh buat apa. Macam aku nak buat apa lagi ni? Kan? Kita akhir sekali kena ingat, Allah tak tanya apa hasil. Allah tanya effort kita. Kan? Apa usaha kita? Sumut tu sendiri kalau kita tengok maksud dia panggil steadfast. Keteguhan. So kita teguh. Datang gajah, rimah, beruk apa sekalipun, kita teguh. Steady. So dalam isu sumut ni, kalaulah kita tak boleh nak pergi kan, paling kurang sokong. Tapi kalau kau tak boleh sokong, jangan maki. Diam lebih baik. Baik, diam sudahlah kan. Kau dah lah tak boleh menyumbang kan. Cari salah pula. Cari salah orang pula. Kunut nazilah pun tak pernah kan. Lepas tu maki orang yang nak pergi. Come on lah. Kita ada akhlak dan adab kita dalam hal ini. Itu antara perkara yang terjadi sebelum ni. Ya betul. Sebab tu betul Abang Mi cakap tu, sebenarnya ada rakyat Malaysia yang ada sebahagian lah, bukan semua. Tak semua. Semua banyak baik, tapi betul. ada terpencil tu juga tidak sokong, lepas tu cakap pula tak molek. Adakah sumut tu sempurna? Tak juga. Tak juga. Kritikan ada. Ruang boleh diperbaiki. Tapi maki no lah. Maki janganlah kan. Dan soal Palestin ni kita kena ingat,
saya tengok isu sumut, isu 7 Oktober kan, banyak berlaku perubahan naratif dunia. Contoh saya antara follower talk show Piers Morgan. Walaupun sekarang aku menyampah Mamat ni. Pada awal isu 7 Oktober, dia sangat pro kepada Zionis. Pada nanti pandai-pandai lah edit suara saya kan, kepada Z ni kan. Tapi rentetan daripada dia interview Bassam Yusof, Along the way kan. along the way dia interview Mehdi Hassan. Sekarang ni naratif dia berbeza. Dia maki balik Netanyahu kan, dia kritik balik tentera-tentera Z ni. Masa tu tengah ni Abang Min, tengah famous, what is the proportionate response? Masa tu dia punya soalan, what is the proportionate response? Last kali soalan tu dah tak ada dah sekarang. Even naratif tentang 7 Oktober pun sekarang dah terbalik dah. Orang tak anggap itu adalah permulaan daripada H, tetapi orang melihat daripada 6 Oktober apa yang berlaku, 5 Oktober apa yang berlaku. Dan benda ni kita tak pernah terfikir 10 tahun lepas. Betul. Tak pernah fikir. Dan ramai influencer di TikTok yang masuk Islam kerana kekaguman mereka melihat kepada ketabahan rakyat Palestin. Benar. Dan benda ni, saya ingat zaman student dulu, kedutaan mereka YB, saya rasa antara pot saya berdemonstrasi ya. Kita selalu bagi memorandum sampai satu tahap pernah kedutaan mereka, you again? dia cakap kat saya. Sebab kita hantar memorandum bantah mahasiswa Malaysia tentang apa yang berlaku di Gaza. Itu sebenarnya satu kisah yang bagus sebab proportionate response tu sangat viral video itu pada ketika itu. Sebab itu dia buat seolah-olah antara intipati dia tau. Dia kira macam ni tau. Maksudnya sampaikan satu perbincangan tu IB, dia boleh kira seolah-olah satu orang nyawa di Palestin tidak sama dengan satu orang nyawa di US contohnya. Sebab kalau mati 10 dia kata kita kena buat serangan lagi. Jadi dia pengiraan pula jadi isu dan banyak benda di situ yang membuka mata, especially orang lain, orang yang mungkin kita nak kata agama lain pun boleh juga lah, ataupun yang tidak beragama ni, dia tengok orang Islam ni pelik. Pasal dah nak mati pun sebut Allah lagi. Itu pasal dia kata, how can you not think of your family? You not think of your wealth? But you just say Allah. Yang menariknya dalam pilihan raya di New York, Zahran Mamdani ni dia menyatakan sokongan dia secara jelas kepada Palestin. Dia menang pilihan raya. Ramai orang menyatakan dia kalah. Itu politik yang berubah secara 360 tu. So yelah, saya tahu dia memang daripada asas Syiah kan. Tapi dia sangat pro Palestin dalam ucapan dia. And dia kata kalaulah Benjamin Netanyahu datang ke New York, tahan. Sebab apa? Ada waran tangkap daripada Mahkamah Internasional. So rakyat New York, kita tahu lah macam mana kan. Terbuka. Dah banyak macam-macam lah. Ni yang nak pergi New York dah study kan. Pergi New York InsyaAllah. Okay, salam kat Mamdani ya. Dia orang ada satu hasrat yang mana satu hari nanti akan tercapai. Dia nak buat kempen baju di sana. Itu good vision. Jadi kita terus pergi pada mereka, apa komen tentang isu ni. Saya bukan nak komen. Nak korek saya lagi. nak tanya nak korek. Okey, dan tanya lagi. Boleh. Ni dua orang. Kita tanya YB kan. Kita cerita pasal pengalaman rakyat Palestin yang buka mata barat ni. YB sendiri, pengalaman YB yang nampak dengan mata kepala YB kat sana. Apa benda yang YB nak? Masa pergi tu ada bom-bom semua ni lah. Memang sentiasa ada bom. Sebab dia memang kalau kita tengok Zionis ni, dia punya trend dia akan bom waktu Ramadan. Betul lah. Ya Allah lah, pening kepala. Kita kena faham tahu tentang sebab apa yang saya sebut tadi, apabila saya masuk ke Gaza itu melalui terowong dan sebagainya, daripada waktu itu tidaklah seteruk hari ini. Hari ini memang beyond imaginations lah. Dia gini lah, dulu teruk dah. Sekarang lagi teruk kan. Bila saya pergi tu, semua balai polis semua dihancur. Kan, memang tak ada langsung keselamatan, maknanya tidak ada keselamatan. Dan kita tengok rumah-rumah tu memang yang rumah borak. Jadi bila saya tengah makan dengan kita punya host di sana, tiba-tiba lampu tak ada. Dia tenang aja, dia kata biasa ni, dia kata ambil lilin. Biasa. Kita yang kelaparan. Kita yang kelaparan. Ada. Jadi tapi apa yang saya nak sebut, di antara kekuatan, ini yang dia kata sumut tadi, di antara kekuatan orang Palestin, khususnya di Gaza, adalah mereka bagaimana mereka resistance, tapi dalam keadaan apa sekalipun mereka dapat menandingi the so-called super power yang punya segala-galanya, tetapi sampai sekarang mereka tak kalah.
Itu adalah luar biasa. Kan? Kalau nak kira tu semua lengkap kan? Semua lengkap. Lawan dengan yang selemah-lemahnya. Ini bermakna orang Islam ni, kalau dia keimanan dia tinggi, Sumut. kita boleh lawan sesiapa saja. Darah satu kecil je. sekarang isu kita keimanan kita. Tapi apa yang nak saya sebut di sini adalah barangkali ini sangat penting ya, apabila kita berbicara tentang Palestin. Sebenarnya apabila kita sebut Palestin, ramai yang berbicara, kalau kita tengok tadi yang macam Ammar tanya tadi, kalau tengok dalam peta, kita cuba tengok peta Middle East, Timur Tengah. Dia umpama burung tau. Dia umpama burung. Ada sayap di sini, sayap di sana. Dan di tengah-tengah tu, tepat di jantung burung tu, Adalah Palestin. ada Palestin. Oh, Masya Allah. Maknanya Palestin adalah the heart of the Muslim world. Masya Allah. Kan? Itu yang kenapa daripada zaman dulu lagi semua orang berebut untuk menguasai Palestin. Sebab dia adalah the heart. YB, kalau siapa yang kuasai Palestin, dia menguasai dunia. Dia menguasai dunia. Jadi sekarang ni itu sebabnya apa yang kita perlu lakukan sekarang ni, kita perlu merancang dan perlu berusaha sedayanya. Kalau orang tu guru, orang itu jurutera, orang itu pakar fashion dan sebagainya, kita kena ada fungsi kita masing-masing. Benar. Jadi apa yang saya kagum ketika saya berada di UK, saya nak ceritakan sebab saya involved dalam PSC, Palestinian Solidarity Campaign. Sekali tu saya datang dalam mesyuarat pertama. Saya tengok semua pakcik-pakcik tua tau. Masya Allah. Pakcik-pakcik tua dalam mesyuarat tu. Dan sebenarnya saya nak belajar macam mana organizational punya works dan oleh kalangan orang UK lah. Bila saya ingat pakcik biasa je. Masa tu kat Durham. Saya ingat pakcik biasa. Professor science physics, professor chemistry, professor education. Semua professor je. Prof Wah, dia luar biasa. Lepas tu diorang ajak pergi campaign lobby di EU Parliament di Brussels. Kan? Jadi ini menunjukkan pada saya, tuan-tuan, pada semua, bahawa sekarang ni kesedaran itu 2013 kan? itu 2013, itu lama. Jadi saya nak tengok bahawa kesedaran itu semakin tinggi. Dan yang mengagumkan saya, orang bukan Islam lebih lagi semangat. Cuba tengok Greta Thunberg. Dia cakap macam mana, dia kena tangkap 2 kali. The first tu dah kena tangkap. Lepas tu dia pergi lagi. Dan Israel sekarang ni 100 tahun ban dia untuk masuk. Tapi dia pergi lagi. Maknanya Makin tak bagi, makin dia pergi. Jadi kita nak tunjukkan bahawa jika orang bukan Islam mampu untuk itu, kita dengan dasar akidah kita kena lah. Bagus. Itu satu pembuka kata yang Saya baru bagus. ni saya pergi ke Korea. Tengah bandar ni tiba-tiba nampak satu perhimpunan beramai-ramai. Saya ingat perhimpunan apa? Sekali nampak bendera Palestin. Di Korea? Di Korea. Sedangkan Korea kalau kita tengok even 2013 agak anti-Islam tau. 2013 yang berhijab pun akan dipandang serong. Tapi sekarang di Korea dah berbeza. Semakin banyak outlet Muslim, juga kedai-kedai makan dah ada surau kan, makanan halal. And suara-suara Palestin bergema di Korea. Masya Allah itu. Mana pernah kita fikir Satu di negara. Manhattan beratus ribu orang berkumpul. Manhattan. Bukan Manhattan Fish ni kan. Yalah, bukan kedai makan tu kan. Tapi itu betul Abang Min. Ada satu yang hadis tu, dia seiringlah dengan apa yang masa Nabi menyebut kenapa orang putih menjadi orang yang akan menguasai dunia. Nabi memuji kerajaan Rom kan. Hadis tu maksudnya mereka tangkas bila mereka hancur. Mereka cepat bangkit bila mereka dilanda bencana kan. Itu semua menunjukkan bahawa Rom, Nabi bukan puji Rom secara zahir. Yes. Maknawinya Nabi memuji Barat. Dan kenapa dia berjaya kan? Dan antara dia memula 4 kan? Yang 14 kali. Taku Musa'ah wa rumu aksarun nas. Rom akan jadi majority. Tapi yang kelima tu yang ada pada sifat dia, menentang dalam kezaliman dengan bersungguh-sungguh. Dia orang paling kuat tentang. Dia tak kisah lah. Raja pun pada ketika zaman dia gulingkan. Sampai setara tu. Kalau dia tak puas hati. Jadi inilah antara, sebab tu masa hadis ni dia ceritakan, ni hadis Al-Mustawrid bin Shaddad kan. Jadi sahabat tu tanya pada dia, betul ke kamu kata Nabi menyebut Puji macam Rom? ni? Dia kata, aku luma sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku hanya cakap benda yang Nabi cakap saja.
Kita kadang cerita benda-benda, tengok dua orang ni semua dah faham, dia lebih arif, jadi kita diam je lah. Jadi itu Nanti kita azam pergi 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 insya-Allah. Tapi Wabi lepas balik pada Gaza rindu tak? Oh ya, sebenarnya yang saya rindu kan, ini pengalaman lah. Sebab bila kita pergi masuk Gaza ni luar biasa tau. Terutama anak-anak dia. Tak ada seorang pun minta sedekah pun. Ya, Betul lah. Dato' Afrin Shauki, dia adalah budak-budak lain tapi bukan budak Gaza lah. Minta Googler. Budak Gaza marah. Jangan minta. Biasa bila saya lalu di pasar tu, kena tahu kita punya imam kita, Imam Syafi'i, dia dari Gaza. Dia lahirkan di Gaza. Jadi kita pergilah, adalah masjid dia kan. Tapi bila kita pergi, selalunya kalau negara-negara yang miskin ni, mau minta sedekah punya ramai. Ya, yang ni kita jalan kat pasar dia tak ada. Budak-budak dia ingat minta, saya ingat dia datang ramai-ramai, dia ingat nak minta sedekah. So, nak bergambar. Malizi. Bergambar. Luar biasa. Ini maknanya kekuatan orang Gaza itu adalah kekuatan jati diri mereka dan kekuatan mereka menentang kezaliman tu. Dan ini yang Allah beri pada mereka. Yang kita sebenarnya, yang ini yang saya sebab lah, bila saya tinggalkan tu, nama sahabat saya Dr. Rashad, dia jaga hospital di Gaza. Dia kata, brother, we are here for you. Dia cakap macam tu je. Sebab dia seorang doktor pakar, sepatutnya dia boleh kerja kat New York, dia boleh kerja dekat Dubai, dia nak kaya lah. Tapi we are here for you. Mereka berada di Gaza on behalf of the Muslim Ummah. Patut doktor cakap macam tu kan. Ya, Dia terbalik pula. Mereka berada di sana, mereka tak keluar kerana mereka mempertahankan bumi Gaza on behalf of the Muslim Ummah. Jadi kita rasa kita kenalah bersedekah pada mereka sebab mereka buat kerja apa yang kita tak buat. Kita tak mampu buat. Wow. Syarul tentang kekeluargaan sikit sebagai penutup. Saya terus terang beritahu, saya sebenarnya sebelum ni saya pernah bagi tahu satu benda pada wife saya. Saya cakap, benda ni saya rasa ramai orang, saya berada di satu side cakap, buat apa kita nak fikir-fikir orang di luar sana sedangkan kat Malaysia ni lagi susah. Hari ni saya dapat jawapan tu. Yang pertamanya daripada Mami beritahu tadi, benda ni kita dengar tapi kita tak ambil cakna. Masjidil Aqsa disebut dalam Quran. So kalaulah Masjidil Aqsa tu disebut dalam Quran, dia benda penting lah. Ya, betul. Jadi apa lagi alasan yang lebih penting untuk kita nak support, sebab benda tu dah disebut dalam Quran. Jadi lepas tu tadi Amal bagi tahu tentang kota Mekah, Madinah dengan Masjid Al-Aqsa. So saya rasa kira macam dia ada satu satu perjuangan yang kita kena cari lagi. Dia ada rahsia-rahsia yang perlu kita cari. Dia hari ni buat saya, orang awam yang pernah cakap macam tu, dia ada rasa macam aku nak kena tahulah. Aku nak kena tahu pasal Masjidil Aqsa ni yang mana Allah bagi tahu dalam Quran. So kalau Allah bagi tahu mesti penting. So kena ambil tahu. Benar. So benda tu yang saya dapat hari ni lah. So kita rasa macam Bagus lah. ni semua dia Alhamdulillah. cakap kita rasa macam kecil je kan. Saya ni rasa kecil ni. Okey. Rasa minta maaf lah kat isteri dia tengok. Dia cakap macam tu kan. So dia rasa tak patut dia cakap macam tu kan. Tapi ada satu benda common antara kita semua. Semua menjaga keluarga dengan baik. Amin. Sebab semua cakap pasal Amin. isteri, semua cakap Okey, abang. Kita nak dengar. Itulah, kita pun dah panjang dah dalam discussion tu segmen ni. Saya rasa dah lebih masa. Tanpa kita tu habis di sinilah. Kita habis di sini. Kita bagi peluang pada Amar sikit untuk cakap. Saya pun tak ada benda yang saya rasa tak ni. Saya suka korek je. Saya suka mengorek je. Jadi kalau kita dengar tadi isu Palestin, isu Gaza, kerajaan dah mainkan peranan dia. Orang-orang yang ada ilmu dah mainkan peranan dia. So kita sebagai orang awam, apa peranan yang kita boleh boleh ambil, kita boleh main. Mungkin antara macam yang YB bagi tahu tadi, kita boleh sedekah, bagi sumbangan. Benar. Macam tadi yang Tuan Amir Idris kata, kita boleh kunut nazilah, boleh doakan untuk pejuang-pejuang. Dan insya-Allah lah kita sentiasa cuba main peranan walaupun sikit. Macam ada satu kisah tu yang saya pernah dengar, dia kata dia nampak banyak starfish terdampar tepi pantai tau. Dia campak starfish tu satu-satu nak selamatkan.
Lepas tu ada orang tanya, beratus starfish ni takkan kau nak selamatkan kan? Kata at least aku campak satu ni dah selamat. Jadi kita apa saja peranan yang kita boleh buat, apa saja posisi kita cubalah sebaik mungkin untuk memainkan peranan kita, insya-Allah. Kita takbir sekali boleh? Takbir. Takbir. Kita habiskan dengan doa daripada YB Menteri, silakan. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min shururihim. Allahumma badi' syamlahum wa fariq jamahum wa shatit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya hazimul ahzab ya munzil alkitab ya mujri as-sahab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma ansuril muslimin fi Palestin. Allahumma ansuril muslimin fi Gaza. Allahumma ansuril muslimin fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Da'wa fiha subhanakallah wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan habisnya bacaan doa tadi, maka tamatlah podcast Suam kita, bukan suam-suam kuku tapi yang jitu. Jumpa lagi di episod yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.